Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, dengan penuh rasa syukur, saya ingin mengumumkan bahawa perjalanan kita di bulan Ramadan kini menghampiri penghujungnya. Pesawat keimanan yang kita naiki sejak 30 hari lalu bakal mendarat di lapangan terbang Syawal dalam beberapa saat sahaja lagi. Saat ini mungkin ada yang masih berharap agar penerbangan ini bertahan lebih lama, agar Ramadan tidak pergi begitu cepat. Tetapi seperti setiap perjalanan, ada titik berlepas dan ada titik mendarat. Saya mohon semua penumpang memastikan tali pinggang keinsafan masih terpasang, air mata keikhlasan dikawal, dan kenangan manis sepanjang perjalanan ini disimpan rapi di hati. Kita akan berpisah dengan bulan yang penuh keberkatan, tetapi semoga roh Ramadan terbersama kita dalam setiap langkah kehidupan. Dengan ini, pihak penerbangan mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Semoga kita diberi peluang menaiki pesawat ini lagi pada tahun hadapan, insya-Allah. Allah